ta'wil al-ahadith. Artinya ta'wil al-ahlam, kalau dia tak kata, kalau Allah mahu, Allah kata wa yu'allimuka min ta'wil al-ahlam. Tak, tapi dia tak wa yu'allimuka min ta'wil al-hadis. Maka terjemahan sebagai mimpi dalam tafsir-tafsir tuan-tuan tu agak kurang detail. Kerana ahadis maksudnya talks. Kalau dia kata interpretation of talks, betul, cakap. Artinya apabila dia mampu untuk menafsirkan apa yang Allah mungkin sebagainya mimpi, mungkin wahyu, mungkin perkara-perkara yang dilihat, lebih luas. Ta'wilul ahadis lebih luas. Ta'wilul ahlam itu, tafsiran kepada mimpi itu satu bahagian daripada ta'wil al-ahadis, bukan semua. Hatta Syekh Qutb dia pun kata ta'wil boleh dua-dua makna sama. Sebenarnya dua-dua memberi makna yang mungkin tidak sama. Kerana Allah menggunakan perkataan yang berbeza. Ahadis Allah gunakan dengan tempat yang lain, dan ahlam Allah gunakan di tempat yang lain. Walaupun majoriti penafsir akan kata ni ta'wilul hadis maksudnya ta'wil mimpi, tapi kita kata menakwilkan ungkapan-ungkapan, mungkin mimpi, wahyu dan seumpama. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Kepada siapa? Kamu siapa sini? Kamu siapa tuan-tuan di sini? Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ala ali Ya'qub, dan kepada kaum keluarga Ya'qub. Siapa kaum keluarga Ya'qub? Siapa kaum keluarga Ya'qub? Dalam ayat ni, lineage of Jacob, kaum keluarga Ya'qub, keturunan Ya'qub, ali Ya'qub. Siapa dia dalam ayat ni? Tidakkah Nabi Yusuf ali Ya'qub? Betul tak? Tidakkah adik-beradik dia nanti yang buat nanya kat dia pun ali Ya'qub? Ali Ya'qub. Ayat ni kata bahawa Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada siapa? Kepada engkau. Yusuf dah kata dah. Kepada ali Ya'qub. Seakan-akan dia beritahu kepada semua adik-beradik dan yang lain. Kita mungkin akan timbul perbincangan di sini, kerana masalahnya ialah kita akan sangka adik-beradik Ya'qub ni hasad dengki kat dia. Macam mana ayat Quran ni macam kata Allah akan bagi nikmat pada mereka. Tuan-tuan, ini menyebabkan setengah ulama tafsir bincang, adakah adik-beradik Ya'qub yang buat nanya kat Ya'qub tu? Adik-beradik Yusuf. Anak Nabi Yusuf ni adalah salah seorang daripada anak Nabi Ya'qub. Dan adik-beradik Nabi Yusuf tadi ada berapa orang? 11 orang kan? Termasuk Nabi Yusuf 12 lah. 11 tu yang dimimpi sujud pada dia, dan termasuk seorang adik daripada anak lain barangkali, yang Israiliyat kata nama dia Bunyamin. Israiliyat kata nama Bunyamin. Kita kata hadis tak pernah kata. Macam Israiliyat kata nama Zulaikha, hadis tak pernah kata. Bahkan Israiliyat kata Zulaikha tu kahwin pula dengan Yusuf. Hadis tak pernah kata. Tak ada riwayat dalam Islam yang kata. Ini semua riwayat daripada Israiliyat. Tapi dalam ayat ini dia menyebut tentang ahli Ya'qub. Siapa ahli Ya'qub? Menyebabkan ulama-ulama, sebahagian ulama tafsir kata adik-beradik dia yang kemudian itu, yang buat nanya dia tu, kemudian mereka jumpa dan istighfar pada Allah, mereka juga menjadi para nabi. Ini satu perbahasan yang panjang di kalangan ulama. Adakah mereka jadi para nabi? Padahal kita tengok, dia apa ni buat masalah masa awal ni. Adakah mereka akan turut menjadi para nabi? Sebab kita akan tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan, ada suatu perkataan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, iaitu perkataan Al-Asbat. Al-Asbat, tuan-tuan akan tengok dalam Quran nanti, saya akan baca. Al-Asbat boleh diterjemahkan sebagai cucu cicit lah, grandsons.
cucu-cucu cucit. Macam itulah. Allah kata, qulu amanna wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah kami beriman dengan apa yang turun pada kami, apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, lagi Ishaq, Yaqub dan al-asbat. Dan al-asbat. Ini tuan-tuan kuliah ni, dia tuan-tuan kena datang, memang kena bawa teks, sekurang-kurangnya Quran, baru tuan-tuan akan dapat follow apa yang kita nak cerita daripada tafsir ni. Al-asbat, Quran ulang banyak kali dalam ayat yang lain. Allah sebut asbat. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Adakah kamu menyatakan bahawasanya sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Lagi Allah sebut perkataan asbat. Dan ajar lagi banyak tempat Allah sebut asbat. Allah semua sebut asbat ini selepas daripada menyebut nama Nabi Allah Yaqub. Jadi Allah kata, katalah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat. Adakah kamu menyatakan bahawasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat itu Yahudi atau Kristian? Jadi perkataan asbat ini disebut selepas nama siapa? Jadi asbat ni mesti anak cucu kepada siapa? Tak, ambil Yaqub tu pak dah. Cucu dia siapa? Ishaq, Ibrahim. Ayat-ayat ini juga, bila Allah tidak pernah menyebut Yaqub wa Yusuf, patutnya tadi dia dah sebut Ibrahim, anak kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishaq, Ismail dan Ishaq. Anak kepada Nabi Allah Ishaq siapa? Nabi Yaqub. Sepatutnya selepas Yaqub disebut Yusuf. Kerana Yusuf ada surah dalam Quran. Tapi dia tak sebut Yusuf. Dia akan sebut al-asbat. Al-asbat. Itulah Quran ulang pada banyak tempat perkataan al-asbat. Hanya pada ayat yang mana asbat tak disebut, baru nama Nabi Yusuf muncul. Maka sekali lagi para ulama membahaskan siapakah al-asbat. Dari segi zahirnya, maka tidak dapatlah dipahami tentang al-asbat ini, ataupun sukar kita nak tafsirkan, melainkan merujuk kepada cucu cicit Ibrahim, Ishaq, iaitu anak-anak Yaqub. Kalau anak Yaqub bukan saja Nabi Yusuf, tapi termasuk lagi dengan 11 orang yang lain. Maka dengan itu para ulama sebahagian menyebut mereka jadi Nabi. Kita mungkin kata, macam mana mereka jadi Nabi? Mereka itu perangai tak elok. Mereka jadi Nabi selepas mereka bertaubat kepada Allah. Setelah mereka jumpa Yusuf, Nabi Yusuf pun maaf mereka. Mereka beristighfar. Nabi Yaqub minta supaya Allah ampun anak-anak dia, dan mereka jadi orang yang baik dan saleh. Lalu Allah angkat mereka jadi Nabi. Tuan-tuan, bolehkah orang jahat jadi wali? Boleh. Dengan syarat dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Jalla wa'ala. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang tak pernah menyatakan bahawasanya apa-apa syarat bertaubat, melainkan manusia itu kena menyesal betul-betul kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang kita kena faham. Kita antara dua. Sekarang bila mari ni Valentine Day ni,
Sebenarnya ini pun bukan, tadi ada apa, isu sebab seorang penceramah telah kata ini ajaran Kristian, dan telah menyebabkan Persatuan Gereja telah bantah. Sahabat gereja kata, mana dia kata semua perbuatan couple, perbuatan sonsang, hubungan seks, sumbang, semua ni, ini adalah daripada tradisi ajaran Kristian. Satu orang penceramah bercakap dalam ceramah ni lah, penceramah TV ya, ustazah apa tau, tak ingat nama dia. Tapi yang pentingnya ialah, tuan-tuan, pertama, walaupun kita ni tak, Kristian tu ajaran yang kufur, tapi kita tak boleh lah tuduh orang benda yang tak ada lah ajaran orang tu. Memang orang barat tu dia sambut Valentine Day, dan memang betul budaya barat ni teruk. Tapi barat ni sebenarnya dalam banyak keadaan apa yang mereka buat tu bukan, mereka pun tak kata ajaran Kristian, kerana mereka meninggalkan ajaran Kristian dan mereka jadi macam tu. Walaupun Kristian tu kufur lah, tetapi ajaran dia yang asal bukanlah suruh manusia berzina, dah. Bukan menganggap perbuatan zina, minum arak itu sebagai perbuatan yang baik. Dia tak kata. Kita tak bolehlah sandar benda tu kat dia, walaupun kita tak suka dia, tapi dia tak ada sandar. Nanti satu orang Islam mai ke Malaysia, tengok orang Islam ramai orang Melayu misalnya malas umpamanya. Bukan semualah, tapi ramai jugalah yang malas. Atau orang Melayu buang masa, kerja malas dan ekonomi mundur dan seumpamanya. Satu orang kata itu adalah ajaran Islam, kita tentu marah. Kita kata tu bukan ajaran Islam, itu perbuatan orang Melayu sendiri. Memang mereka beragama Islam, tapi Islam tak ajar. Dan kalau terus dia kata juga ada orang pergi bom orang, atau Pakistan ni duduk pergi bom tempat awam, dia kata itulah Islam.